Okey, ni nama dia pokok Jepun. Pokok Jepun, rumput Jepun, pokok duit kecil atau kadang-kadang juga dipanggil pokok batu karang kerana rupakan kecil dan halus. Pokok kecil dan tumbuh menjala dan mudah tumbuh di tempat lembap. Daun kecil bulat hijau terang. Selalu dijadikan tanaman hiasan dalam pasu atau tanaman mini ya. Khasiat walaupun rumput kecil ni, rumput Jepun ni lebih dikenali sebagai tanaman hiasan, ada kegunaan perubatan tradisional yang dilaporkan terutama di beberapa budaya seperti China dan India lah. Anti radang dan penyejuk badan. Daunnya dipercayai membantu meredakan demam atau panas badan bila rebus dan minum airnya. Rawatan luka kecil dan gigitan serangga. Daun yang dilumatkan dikatakan boleh sapu pada kawasan luka untuk mempercepatkan penyembuhan lah. Digunakan dalam bentuk teh herba, boleh diminum lah sebagai minuman detox untuk melancarkan sistem pencernaan. Tak ada kajian saintifik moden yang kukuh menyokong khasiatnya, jadi penggunaannya harus berhati-hati dan tidak menggantikan rawatan perubatan sebenar. Elakkan penggunaan berlebihan terutama oleh wanita hamil atau individu sensitif. Okey, buat masa ni itu je lah tentang rumput Jepun ni. Dikenali sebagai Pilea microphylla. Ejaan dia Pilea microphylla. Okey, itu saja untuk setakat ni. Assalamualaikum.